dicaci dan dicemooh oleh netizen dari Colombia sendiri yang mengatakan beliau pentingkan diri dan hanya memikirkan soal duit sahaja apabila penyerang terbaru Harimau Malaya Rodrigo Holgado secara rasmi telah diumumkan selaku pemain warisan Malaysia Grade A oleh Malaysia NT sebentar tadi. Holgado yang berusia 29 tahun ini sanggup mengharungi perjalanan jauh selama 30 jam dari Colombia ke Malaysia dengan 3 kali pertukaran pesawat yang sememangnya memenatkan beliau. Akan tetapi dengan semangat cintakan negaranya Holgado hadapi dengan tenang sehingga sudah berlatih bersama pemain-pemain Harimau Malaya yang lain. Semangat yang ditunjukkan oleh Holgado sedikit sebanyak akan menaikkan moral dan motivasi seluruh pemain dan penyokong Harimau Malaya juga, supaya bersama-sama membantu menyokong dan bersorak ketika perlawanan penting Selasa ini menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kepada Rodrigo Holgado, pedulikanlah apa orang nak kata. Janji kita dapat mewakili negara dan seronok dan enjoy bersama rakan-rakan seperjuangan yang baru. Selamanya Harimau Malaya.